Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ella binti Zahra Johan. Saya dari SLK 3A, nombor pendaftaran saya 04 SLK 24 F001. Hari ini saya akan membentangkan projek keusahawan saya iaitu perniagaan One Stop Buy. Untuk pengetahuan semua, One Stop Buy merupakan perniagaan makanan yang dijalankan sepenuhnya secara online. Fokus utama saya adalah menjual dua produk iaitu kek coklat moist dan juga dimsum. Saya memilih produk ini kerana permintaannya tinggi, mudah diterima oleh pelanggan dan juga sesuai untuk jualan harian. Sasaran pelanggan saya adalah pelajar serta komuniti sekitar. Dari segi pemasaran, saya menggunakan platform digital seperti Facebook, Marketplace dan Instagram. Di Facebook dan Marketplace, saya fokus kepada promosi dan komunikasi secara terus dengan pelanggan. Di Instagram, saya menggunakan gambar dan video yang lebih menarik untuk meningkatkan perhatian dan minat pelanggan. Strategi ini membolehkan saya capai lebih ramai pelanggan dengan kos yang rendah tetapi impak yang tinggi. Selain itu, saya membangunkan laman sesawang sendiri untuk perniagaan ini. Website ini berfungsi sebagai platform tambahan untuk memaparkan produk, memberi maklumat yang lebih lengkap dan meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap brand saya. Ini secara tidak langsung menjadikan perniagaan saya lebih nampak profesional dan dipercayai. Seterusnya, dari segi pengurusan stok dan kos, saya menyediakan dua jenis produk utama iaitu kek coklat moist dan juga dimsum. Bagi kek coklat moist, saya menyediakan sebanyak 105 unit dengan kos RM86. Manakala untuk dimsum sebanyak 130 unit dengan kos RM104.80. Perancangan ini dibuat secara teliti bagi memastikan stok mencukupi dan mengelakkan pembaziran. Hasil jualan yang diperoleh adalah sangat memberangsangkan. Jumlah keseluruhan stok terjual adalah sebanyak 235 unit dan semuanya habis dijual. Jumlah keseluruhan jualan pula adalah sebanyak RM1,280. Ini menunjukkan bahawa produk yang ditawarkan mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan. Antara pencapaian utama saya adalah berjaya menjual semua stok dalam tempoh yang singkat. Ini membuktikan bahawa strategi pemasaran digital yang digunakan adalah berkesan dan tepat. Dari segi maklum balas pelanggan, saya menerima banyak review yang positif. Pelanggan menyatakan kek coklat rumah saya sangat lembut dan kaya dengan rasa coklat. Manakala dimsum pula mendapat pujian dari segi rasa dan kualiti. Maklum balas ini sangat penting kerana ia membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan lain terhadap brand saya. Sebagai kesimpulan, projek perniagaan One Stop Buy ini membuktikan bahawa penggunaan platform digital seperti Facebook, Instagram dan laman sesawang sangat berkesan dalam meningkatkan jualan. Melalui strategi pemasaran yang terancang, saya berjaya menarik minat pelanggan sehingga semua produk habis terjual dengan jumlah sebanyak RM1,280 dalam masa yang terdekat iaitu dalam 2 bulan. Selain itu, maklum balas positif daripada pelanggan menunjukkan bahawa kualiti produk yang ditawarkan adalah memuaskan dan mampu memenuhi kehendak pasaran. Oleh itu, dengan usaha yang konsisten dan penambahbaikan berterusan, saya yakin perniagaan saya mempunyai potensi untuk berkembang dengan lebih maju pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih.